Okey, jom kita bincang sesuatu yang saya yakin kita semua pernah lalui. Pernah tak balik je dari ofis, anda rasa macam bateri badan tu betul-betul dah kong? Habis disedut. Hari ini, dalam penerangan ini, kita akan rungkai satu rahsia minda yang sangat menarik tentang macam mana kita proses cabaran harian ni. Kita akan sembang pasal keletihan kat tempat kerja, tekanan emosi dan apa sebenarnya yang berlaku dalam kepala kita. Kalau anda jenis yang selalu rasa burnout atau mental penat sangat, anda memang wajib dengar ni. Kita akan tengok macam mana satu strategi mental yang simple boleh ubah segala-galanya. Cuba jujur dengan diri sendiri sekejap. Pernah tak kita rasa terlalu stres dengan kerja harian sampaikan otak tu rasa macam jam terus dan susah sangat nak fikir dengan waras? Kita semua mesti pernah kena kan? Momen di mana kita tenung je skrin laptop tu, email daripada bos pula masuk bertalu-talu tak henti, deadline dah nak dekat dan tiba-tiba kita rasa lemas sangat. Perasaan tu memang teramatlah berat, betul tak? Bila kita tengah serabut tahap macam tu, memang senang sangat nak salahkan beban kerja. Tapi, get ready untuk satu paradigm shift yang memang gempak. Hakikatnya, dalam kebanyakan situasi yang stres ni, bukan kerja tu pun yang buat kita penat. Email, fail bertimbun, meeting sana-sini, tu semua hanyalah objek dan acara biasa. Yang sebenarnya sedut habis tenaga emosi kita adalah default setting cara kita tengok situasi tu. Perspektif kita lah yang membakar tenaga kita, bukannya kerja atas meja tu. Nak faham benda ni, kita akan pinjam satu konsep teras dari buku NLP at Work atau Neuro-Linguistic Programming. Masuk bahagian 1, dua lensa NLP. Ini adalah tentang cara kita alami sesuatu. Now, apa yang sangat menarik kat slide ni adalah kita akan tengok perbezaannya. Belah kiri, kita ada keadaan associated ataupun kita masuk terus dalam situasi. Kat belah kanan pula, dissociated. Kita tengok dari luar. Dan nak bagi tahu, ini bukan sekadar teori akademik tau. Ini adalah dua mod berbeza macam mana otak anda berfungsi proses realiti setiap saat. Fahamkan dua benda ni dan anda dah pegang kunci pertama untuk kawal emosi anda sepenuhnya. Let's dive into yang pertama dulu. Associated ni maksudnya anda melangkah sepenuhnya masuk dalam sesuatu pengalaman. Cuba bayangkan anda tengah naik roller coaster. Anda nampak trek tu guna mata anda sendiri, anda rasa angin kuat tanpa muka anda, jantung dub-dap, laju gila. Anda memang 100% in the moment. Bila dalam keadaan macam ni, anda akan rasa setiap emosi tu secara direct dan sangat intens. Pengalaman dia tu sangat mendalam, laju dan memang penuh tenaga. Tapi sebaliknya, untuk keadaan dissociated pula, ini adalah bila anda secara mentalnya melangkah keluar. Bayangkan anda sekarang bukan lagi orang yang tengah menjerit ketakutan dalam roller coaster tu, tapi anda adalah orang yang berdiri kat bawah, sekadar relax dan tengok diri anda sendiri tengah menjerit ke atas tu dari jauh. Anda cuma perhati je dari sudut luaran. Dalam mod ni, fikiran anda automatik jadi lebih tenang, objektif dan emosi tu tak melebih-lebih. Anda cuma jadi pemerhati yang tenang, macam tengok wayang. Okey, bahagian 2. Bila masanya kita patut sengaja masuk dalam ni? Bila anda rasa lemau dan perlukan suntikan semangat kat office, time ni lah kita kena guna mod associated tadi. First step, ingat balik memori satu kejayaan besar yang anda pernah capai. Mungkin masa projek anda tu berjaya gila. Second step, sarungkan lensa associated ni. Rasa betul-betul momen tu. Tengok balik muka bos yang tengah senyum bangga tu guna mata anda sendiri. Dengar kawan-kawan tepuk tangan, rasa dada tu kembang dengan bangga. Bila anda masuk 100% dalam memori ni, langkah ketiga akan jadi automatik. Motivasi anda akan meroket naik sekelip mata. Bahagian ketiga pula, bila masa yang sesuai untuk kita keluar sebentar dan cari ketenangan. Kita semua tahu realiti kat office ni bukannya manjang sukses je kan? Macam mana pula kalau tiba-tiba ada krisis besar atau deadline yang tak masuk akal? Bila keadaan dah jadi huru-hara, cepat-cepat tukar guna lensa dissociated. Bayangkan anda ni macam seekor lalat kat dinding atau CCTV yang relax kat bucu bilik. Tengok je diri anda, kawan-kawan dan masalah yang tengah berlaku tu dari jauh. Apa jadi lepas tu? Ajaibnya, emosi anda yang tengah kelam kabut tu akan perlahan-lahan stabil. Bila emosi dah tenang, kabus dalam kepala tu akan hilang dan fikiran anda jadi sangat clear untuk cari jalan penyelesaian. Sebab apa? Sebab anda sedang memantaunya, bukan lemas tenggelam kat dalam masalah tu. Seterusnya, bahagian 4. Ubah cara kita terima teguran. Kita ambil sebagai data. Teknik ni memang sangat-sangat berguna kalau kita berdepan satu senario seram, kena sound dengan bos. Selalunya, bila kena tegur, mod automatik kita adalah associated. Kita terus masuk dalam emosi tu, rasa sentap gila dan nampak teguran tu sebagai satu serangan peribadi. Memang sakit kat dalam kan? Tapi, cuba kita switch sikit jadi dissociated. Secara tiba-tiba, teguran tu dah bukan pasal maruah diri kita lagi. Ia bertukar jadi maklumat untuk improve.
Oh, bos cakap ada salah kat report. Itu bukan bermaksud kita ni pekerja teruk. Itu cuma external data yang bagi tahu part mana yang kita kena perbaiki. Penukaran mental yang simple ni, sumpah, boleh ubah kritikan yang pedih jadi alat power untuk lonjakkan kejayaan anda. Dan akhirnya, bahagian kelima, kawal sudut pandang anda untuk lindungi emosi. Ada satu quote yang jadi falsafah teras kita hari ini. Dengar betul-betul ya. Bukan semua tekanan perlu dilawan. Kadang-kadang, kita cuma perlu ubah sudut pandang. Kita ni selalu sangat habiskan tenaga cuba nak lawan semua benda. Nak ubah perangai bos lah, nak ubah polisi syarikat lah. Asyik nak berperang je hari-hari. Tapi kecerdasan emosi yang real mengajar kita yang pertempuran paling besar kadang-kadang tak perlukan kita angkat pedang pun. Cukup sekadar kita tukar cermin mata yang kita pakai untuk tengok medan perang tu. Jadi, the whole point is, kuasa sebenar sekarang ada kat tangan anda. Hanya dengan pandai tekan switch mental ni, bertukar-tukar secara fleksibel antara associated kalau nak upkan balik motivasi dan dissociated untuk relax bila taufan ke office melanda, emosi anda akan jadi jauh lebih terkawal. Anda akan jadi master kepada minda anda sendiri, bukannya mangsa kepada persekitaran office tu. Inilah dia rahsia daya tahan mental yang sebenar. So, faham ke faham? Persoalannya sekarang ni cuma satu je. Esok, bila anda punch in masuk office dan krisis pertama datang serang, lensa mana satu yang anda nak pilih untuk pakai? Fikir-fikirkanlah.